Sakit leher akan menyebabkan tangan ni susah nak angkat tangan. Nak tahu tak cara-cara untuk urut untuk melegakan leher? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Mari tengok master urutkan tempat leher ni. Dekat sini, satu urat dia sambung sampai tangan kan? Dekat bahagian sini, kita boleh guna ibu jari dan atas ibu jari untuk tekan dan urut di bahagian leher ni. Kita urut dengan gunakan posisi kita punya tenaga badan untuk tekan di bahagian leher sini. Lepas tu, selepas kita urut 20 kali, paling penting ini. Mari tengok. Dekat sini, dia ada satu urat. Ini banyak tegang ini. Kita tekan ini urat, sudah tekan dan kita tarik. Kita tarikkan 3 kali saja. Pertama sudah tarik, kita sayang-sayang dulu. Lepas tu kita urangkan kedua. Kita urangkan kali ketiga. Selepas 3 kali ini, mesti boleh melegakan sakit leher. Nak tahu lagi urutan-urutan apa lagi? Boleh komen dekat bawah. Nanti Master Jadi 11 akan tunjukkan video seterusnya.